hak jauh sekali pada Bani Israel. Tok lebah daripada Bani Israel seramai 70 orang. Minta naik untuk bermunajat, untuk beriktizar, buat apa? Zikir munajat atas gunung lah. Minta ampun Allah Ta'ala bagi pihak kaum dia Bani Israel. Fakhtara Musa 70 hari. Maka Nabi Musa pun pilihlah 70 orang daripada kaum dia jauh sekali tu, yang terbaik, yang beriman. Okey. Ada disebut dalam ayat lain, waqtara Musa qaumahu 70 rijalan limiqatina, dan Nabi Musa telah memilih kaumnya seramai 70 orang laki-laki untuk datang menghadap ke majlis penghadapan kami, miqat, tempat kami. Tak boleh kata tempat duduk kami. Allah Ta'ala bukan mengambil tempat duduk. Allah Ta'ala mana ada tempat kan? Ta'ala Allah Ta'ala amma yasifun. Maknanya kita kata majlis. Masa tu Allah Ta'ala buat majlis di Tursina. Mari menghadap ke majlis kami. Bukan gitu. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala duduk di Tursina macam kita pergi Mekah, Baitullah. Bukan dalam rumah tak ada Allah. Begitu nama Baitullah tu. Allah Ta'ala kata mari sini untuk beribadat semua sekali. Hamba aku seluruh dunia ni menghadap sini belakang, mudah kira. Kiblat namanya. Kiblat tu dinamakan Baitullah. Maknanya iktibar sebagai rumah Allah, rumah tempat menumpukan ibadah pada Allah. Itu kalau nak tafsir panjang begitulah. Jangan berasa rumah Allah pergi Mekah kat untuk beritahu Assalamualaikum Allah. Beratlah cara gitu. Tak kena kan. Biasa iktibar dia begitu. Ini sama kat ni. Allah Ta'ala minta Nabi Musa pilih 70 orang kaum dia yang terbaik sekali untuk datang ke majlis iktizar Allah Ta'ala lah, miqat, iaitu di Gunung Tursina. Maka Allah Ta'ala perintah pada mereka, sumu wa tatahharu thiyabakum fafa'alu. Allah Ta'ala perintah pada mereka, berpuasalah kamu semua dan bersucilah kamu semua daripada hadas kecil dan besar. Bersuci yang wuduk lah. Wa tahharu thiyabakum, dan sucikan juga pakaian kamu. Maka mereka fafa'alu, maka mereka yang 70 orang itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu. Berpuasalah mereka, berpuasalah mereka itu, dan bersuci mereka itu. Dan bila puasa tu? Sebelum ada pergi. Berapa lama puasa? Kita tak sebut. Cumanya mereka Allah Ta'ala perintah sebelum naik menghadap Allah Ta'ala ni, sucikan diri dulu. Suci zahir dengan bersuci. Suci berhadas kecil dan besar. Itu suci zahir. Suci batin, sucikan batin kamu dengan berpuasa. Nak naik menghadap Allah ni, nak menghadap apa? Nak minta intizam Allah Ta'ala, minta maaf Allah Ta'ala di atas apa yang kaum di Bani Israel buat sebelum ni. Semua patut nak lembu tu. Buatlah. Lepas pada itu wa kharaja bi ila tur sayna. Lepas pada puasa apa semua sekali itu, keluarlah mereka untuk menuju ke puncak gunung Tur Sayna. Tur ni asal dari bahasa itu Tur, gunung. Gunung Sinai. Dalam bahasa Ibrani. Siapa datang? Dia Bani Israel ni, Bani Israel. Siapa datang? Terpatutnya kalau kita lah. Ingat jam yang mula Tok Guru panggil, mari lah kita zikir munajat, ada masalah besar kita gitu. Mari tegak pukul 4 pagi mari kita. Stadium ke apa. Tak ada mari jual Tok Guru, minta begitu gini tak ada buat kita. Ikut arahan Tok Guru kata. Dipilih seorang Tok Guru jadi Tok Imam semayang, so nak mula Tok Guru buat tapuh lah, mula Tok Guru apa? Pasal tumbuh lah. Masya-Allah. Nah. Semayang sunat, semayang hajat, doa tadarruan. Kita, tu contoh kita. Orang kita umat Islam lah. Tapi Bani Israel tidak begitu. Pada belum ada gini, tak nak kata puasa. Bersuci ke bersuci. Naik di atas tu, minta selalu dah. Bahasa jenis minta projek ni Bani Israel. Minta selalu, minta ke apa? Mula-mula tu kan, faqala li Musa, utlub lana an nasma'a kalama rabbina. Hei Musa, kena minta dengan Tuhan. Mungkin cik Tuhan tu kami nak dengar juga. Minta nak dengar.
maka Allah Ta'ala pendengarkan. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa dengan kuasa Allah. Kita tak boleh nak bayar lah. Habis ini mukjizat untuk Nabi Musa dan ini kuasa Allah Ta'ala. Nabi Musa bercakap, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala memerintahkan dengan sebarang perintah kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala pendengarkan, bukan sekadar Nabi Musa, Bani Israel pendengar. Dengar. Tapi tak nampak tuan lah, min wara'i hijab. Nabi Musa sendiri pun tak nampak. Macam Nabi kita Malaysia Isra Mi'raj tak nampak. Itu berkata sungguh. Bab kata-kata ni kata-kata. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa, kata sungguh. Cuma tak dengar lah, min wara'i hijab. Bukan tak dengar. Tak nampak. Min wara'i hijab. Allah Ta'ala hijab mata zahir ni. Pada dekat-dekat dah. Masa dari surah apa tu, dan cerita Isra Mi'raj ni, hok naik ni, subhanallah asra bi'amdihi lailan, cerita naik ya, cerita Nabi kita mengadap betul Allah Ta'ala di atas pada apa, Sidratul Muntaha ni, disebut dalam surah Taha. Mendekatilah dia akan hambanya, dekat sungguh, lebih dekat daripada anak panah dengan busunya. Anak panah dengan busu dekat, tak dekat, tak pergi anak panah, busu panah. Kalau tak pelekat, takkan boleh pergi anak panah, tidak begitu? Dekat. Tetapi pada mana itu Allah Ta'ala wadana'ahu, Allah Ta'ala mendekatkan dirinya dengan hambanya lebih dekat daripada anak panah dengan busu. Tapi tak nampak. Cakap Malam Isra Mi'raj tu disebut kan. Fa waha ila 'abdihi ma auha. Allah Ta'ala mewahyukan kepada hamba dengan apa-apa yang diwahyukan. Cakap semua. Itu cerita boleh semaya 50 waktu. Nabi kita ni tak usah kata Nabi kita Nabi Musa ada beza. Nabi kita Allah Ta'ala kata 50 tu orang sekat Musa. Berapa Muhammad? 50. Tak urut 50. Ya. Nabi kita ni subhanallah. Kita patut gitu lah, maknanya tak banyak. Kita bila berdepan dengan hukum Allah, dengan agama Allah ni tak banyak cerita. Yang kita banyak cerita ni peraturan, rang undang-undangnya. Tu boleh bincang. Barang hukum Allah memang tak boleh nak bincang. Okey. Tu kata akhir demo tu. Kita nak bincang cara demo kata kita ni kita kurang hajar dengan hukum Allah, menentang hukum Allah. Allah. Tak tahu lah, kita tak faham, kadang-kadang tak faham. Rang undang-undang ni cara, peraturan nak letak hukum Allah ni lagu mana. Hanya kata menentang hukum Allah tu. Allah. Tak tahu lah, kita tak faham, kadang-kadang tak. Kita rasa kita faham sangat dah. Ya, subhanallah. Jadi tadi mula-mula siapa ni? Kaum Nabi Musa ni, hak 70 orang, hak Judah ni. Minta Nabi Musa supaya pendengarkan kalam antara Allah Ta'ala dan Nabi Musa. Nabi Musa pun sagu. Nabi Musa dengan kaum dia. Tak apa Nabi Musa, af'an. Okey. Nabi Musa kata okey. Maka falamma dana Musa minal jabal waqa'al ghamam hatta tarshal jabal kullah. Bila Nabi Musa naik atas lagi, maka Allah Ta'ala pun hantar awan meliputi gunung, tak apa-apa. Gelap. Macam yang naik ke Batu tak apa-apa sungguh. Macam cerita dah mana Allah berasa kalau jatuh masa betul niat tadi. Allah klik ni nak mengajar, kata kalau jatuh kita mudah-mudahan nanti syahid. Ada satu mengatakan gelap tak nampak apa. Bila gelap tak nampak apa ni, wa wadanal qaum hatta idza dakhalu fil ghamam waqa'u sujuda. Kaum dia 70 orang ni naik berapak juga nak dengar Nabi Musa berkecik dengan Allah Ta'ala. Fasami'u Allah yukallimu Musa bi amri. Maka Allah Ta'ala pendengarkan percakapannya dengan Nabi Musa, apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarangkan. Dengar. Falamma inkashafa an Musa al-ghamam aqbala ilaihim faqalu li Musa, ni tu bi ayat
lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Pula dah. Bila Nabi Musa habis sudah kalam dengan Allah Ta'ala, terima habis dah perintah, hak kena buat, hak larang jangan buat terima belaka dah. Dan kaum dia pun dengar. Nabi Musa mari semula kepada kaum dia nunggu tadi 70 orang tadi. Kaum dia kata, wahai Musa, Nabi Musa beroyaklah apa hak Allah Ta'ala. Walaupun kaum dia dengar, walaupun kaum dia turut sama dengar, Allah Ta'ala pendengarkan. Tapi puak dia nak main lagi. Nabi Musa bagi tahu, wahai kaumku, Allah Ta'ala perintahkan sekian-sekian, Allah Ta'ala larang sekian-sekian. Puak dia jawab kata, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Pula dah. Tadi minta nak dengar. Sekarang bila dia dengar, dia kata apa kata, wahai Musa, hak kamu kata tu kami tak boleh nak percaya. Minta maaf, lan nu'mina, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman. Mana kami tak akan percaya apabila. Minta maaf lah, kami tak akan boleh percaya lagi sehingga nak tengok Tuhan pula. Allahu Akbar. Hatta narallaha jahra, sehingga kami boleh tengok wajah Allah Ta'ala ni dengan mata lendir sendiri. Allah, ini Bani Israel ni. Tadi minta nak dengar kecil, Allah Ta'ala perdengarkan. Dah dengar dah, minta nak tengok Tuhan pula. Astagfirullahaladzim. Maknanya tu Bani Israel. Dalam kes ni, Syed Qutub, Syed Qutub dalam kitab dia Fizul Quran, dia kata, dia tafsir, dia kata begitulah Bani Israel kalau nak kenal agak. Walakinnal Israel hiya Israel. Kalau nak kenal agak macam itulah Bani Israel. Pak bila apa? Mereka itu Bani Israel ni, sifat mereka, sikap mereka, jati diri mereka nak tengok barang aja. Dipanggil fikrah mereka fikrah madiyah. Fikrah mereka fikrah madiyah. Kalau barang tak nampak, tak percaya. Kena tengok dulu, kena nampak, baru percaya. Barang fiqh, iyalah tu sungguh bak jual beli ke apa, kena tengok barang, kena tahu barang. Kalau tak ada barang, tak boleh angkat jual beli, tak sah. Betul. Tapi bila dengan bak akidah, ni tak boleh lawan kita. Allah Ta'ala percaya pada kita. Allah Ta'ala, kita ni, kita umat Islam kita ni, Allah Ta'ala percaya ke Nabi dia, percaya kita bahawa kita ni boleh beriman walaupun dengan perkara gaib. Dan Allah Ta'ala gelar kita ni orang yang beriman kerana kita boleh percaya dengan perkara gaib. Betul? Ya. Alladzina yu'minuna apa itu? Dia mula start dengan zalikal kitab la raiba hudal lil muttaqin. Al muttaqin tu macam mana? Al muttaqin ialah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa yuqimunas salah wa yuqimunas salah wa yuqimunas salah wa yutuz zakah. Ya kata alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Alif lam mim ni tak ingatlah, tengok tu. Wa yuqimuna wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beza kita dengan puak dia. Puak dia kena ingat, puak dia ni puak mana ni? Bani Israel ni. Bukan puak dia hang sebut tadi. Ni Bani Israel. Kita ni, kita orang Islam dengan Bani Israel. Allah Ta'ala percaya pada kita, kita ni dianggap boleh jadi muttaqin hanya dengan beriman perkara gaib. Ialah kita terima wahyu, kita terima Islam ni pada betul lah, kita terima Islam ni pada tok guru kita tengah ngaji sekolah lah, ngaji pondok lah, kiralah tok guru kita terima pada tok guru dia, pada tok guru dia sampai ke Nabi lah. Tak salah. Para sahabat yang mula terima wahyu pada Nabi tak salah. Betul ya Muhammad mau terima kat mana? Kami tak nampak pun, tak main ayat tu. Kita umat Islam ni. Tapi Bani Israel tak. Bani Israel nak percaya, nak tengok Tuhan dulu. Allah berat. Itulah beza ya. Beza kita Bani Israel ni, oleh kerana fikrah mereka fikrah madiyah.
Fikrah mereka ni, cara mikir mereka, cara Madiyah. Tak ada barang tak percaya. Ada barang baru boleh pakai. Jaga. Ada barang baru boleh ikut ni, jangan bahaya kita kena itu kan. Kena peringat lah kamu kan. Nak kau terikat barang, ada barang boleh pakai, tak ada barang tak boleh pakai. Ingat ni perangai Bani Israel ni. Minta maaf lah. Nanjar kan. Hok kita nak beri tu tak apa. Hok pasal minta dulu syarat ni. Kita kena itu tu. Hok kita nak beri tu ada sedikit pemberian tak apa. Memberi ni tradisi Nabi juga, sunnah memberi. Nabi bila sesak dia pun orang Badui pergi minta ugar pun beri belaka. Mari mana barang nak belaka? Mukjizat Nabi. Banyak kes kan cerita mari mukjizat, mari ada seorang tu kurang hajar satu orang Badui tu mari. Dia mari dia bawa kain batik lepas dia. Katakan Nabi dah. Ni katakan Nabi dah. Ni. Dia mari dia ambil kain batik lepas dia sekok tekuk Nabi. Zong sekok. Gaji buat kan kita gaji buat. Kain dengan ridak ni kain sebal. Kain batik lepas lah kita kata. Dia pergi ke jumpa Nabi, kau sekok tarik tu. Siapa merah tekuk Nabi. Kena tu. Kain kata. Dia tanya apa? Dia kata, Muhammad, aku mari jauh ni, mintalah harta hak bukan puakmu, bukan muakmu. Harta hak ada padamu, harta Allah dia tahu. Harta Allah Ta'ala bukan hak puakmu, bukan muakmu. Mintalah. Nabi Muhammad, Allah Nabi kita, subhanallah. Sahabat yang ada tu ketar. Pegang boleh pedang dah ke? Nak kat tekuk orang tu. Punya kuat hajar. Tapi Nabi relax. Okey. Tapi tanya nak berapa? Besar, 2, 3. Nabi pun cakap kepada ahli dia, isteri dia. Waktu ubik orang ni. Boleh waktu ubik main-mainnya tu. Orang kata minta macam-macam. Bukan sekat minta cukup tawar. Minta harta. Itu mukjizat Rasulullah kan. Hak orang itu minta Nabi boleh beri belakang. Sehingga akhirnya Nabi tanya, puas hati dah? Adakah kamu puas hati ya akhlak Arab? Adakah kamu dah puas hati? Hak tu jawab tak puas hati lagi. Allah, tak puas hati lagi. Nak berapa lagi? Nak berapa berkali nak pakai lah hak cicing ke 2 juta ke apa? Berkali lah. Lebih kurang gitu. Nabi royak ke isteri dia. Waktu ubik lah berapa anak dia ni. Boleh waktu ubik. Mukjizat. Akhirnya orang itu Badui dia kata, Badui itu keluar kepada sahabat orang ramai, dia berqasidah dia syair. Dia kata, sebelum aku mari sini tak ada lah orang aku, maknanya aku tak suka sekali naik orang ni. Sebelum aku mari sini aku paling tak suka negeri ni lah, Madinah. Tapi dia kata hari ni tak ada lah orang aku paling kasih orang ni lah, Nabi. Dan negeri aku paling kasih negeri Madinah lah. Masya Allah, maknanya pemberian kita baguslah amanah pada duduk tengok dagang baru, tengok belakang seluruh Malaysia, baguslah. Bagi sekut, bagi berah, adakah bagi sekut? Bagi berah mana? Baguslah. Maknanya tradisi pemberian, memberi kepada yang berhajat ni memang sunnah Nabi. Cuma kita nak peringat, nak kita kalau boleh hajar sikit, jangan dia minta lebih-lebih. Minta lebih-lebih perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel. Baik. Kenapa? Bani Israel ni dia pemikiran dia fikir Madiyah. Dalam pemikiran dia, kepala otak dia barang. Tak ada barang, tak ada. Agama dia nilai dengan barang juga, dengan Madiyah juga. Ihtijaban an masaribil ghaib. Puak ni tak ada lah, terhijab mereka ini untuk menerima kebenaran ni melalui perkara ghaib. Tak ada, tak macam kita. Bani Israel, dia mantu Bani Israel ni jangan tukar hamba sebut tadi. Bani Israel. Kata Syekh Qutb, fa idahum yatlubuna an yarawullah ta'ala ni jahrata walladhi talab hada humus sab'un al-mukhtarun. Syekh Qutb kata, taklid Syekh Qutb ni, Bani Israel ni hak minta barang lagu ni hak minta nak tengok Tuhan ni, minta nak tengok Tuhan dengan mata lendai ni, bukan sebarang orang. Hak 70 orang Nabi Musa pilih dah ni, hak pilih dah. Betul-betul lepas dah dah ni. 70 orang hak jauh sekali, hak tak lepas sekali dah ni. Tapi minta juga tok lepas sekali dah tu. Boleh minta barang macam ni. Itulah saya kutuk kata itulah. Walakin Israel, Bani Israel pahwila pun begitulah, jangan harap. Lebat agama. Dia ejah habis segala
segala konsep agama ni dia ejah pada duniawi. Bawa kita sebut, bawa ngomong kita ni. Dalam Quran Allah Taala sebut ni surah Ar-Ra'd, surah Muhammad ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitanir. Mathal jannatul lati wa'ada al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asirin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa. Diumpamakan negeri akhirat tu, syurga di negeri akhirat tu ialah diumpamakan syurga yang berada di negeri akhirat tu yang kami janjikan kepada mereka yang bertakwa. Di sana ada beberapa sungai, bukan anak sungai. Ada sungai daripada air yang crystal water. Wah, kita tak boleh nak banding air Kelantan ni, minta maaf adik kakak. Crystal water nak terjemah ke mana? Enggak ada? Tak, bukan Kelantan. Crystal water ni air crystal. Macam mana? Allah kat malah kata air jernih sangat-sangat je. Tengok pun itu dah berair mulut dah. Tengok air kerana jernihnya. Barang tu tak ada dalam dunia ni. Kristal ni macam tu lah. Mata tu kan jernih comel. Macam tu warna air yang ada salah satu sungai ni hak mula-mula. Lepas tu dan air daripada air pula. Dan sungai daripada susu. Susu. Tak susu tarik tak payah itulah. Tak payah berjimat saja. Putih sungai tu saja dah. Wa naharun min khamrin ladzat. Tuhan cadang juga untuk orang mukmin yang sabar atas dunia ni. Sesok atas dunia sabar. Tahan. Ok senapah. Tahan. Sabar. Allah Ta'ala larang jangan diminum air. Sesok Allah Ta'ala cadang satu sungai daripada air yang lazat lisyaribin. Air yang lazat tak boleh nak cerita. Tak serap sehulah nama air mahal saya ni. Botol ada besar betis ni kata ya. Apa nama lah Lamborghini apa? Tukang kereta pula Lamborghini. Itu nama kereta. Lebih kurang je dekat-dekat. Apa? Apa nama? Yalah, ada nama dia ke? Sohor. Atas sedap sohor lah. Sesok Allah Ta'ala cadang. Senapah pejam mata. Allah Ta'ala cadang sesok satu sungai daripada air lazat lisyaribin, yang lazat untuk diminum. Subhanallah. Dan satu sungai min asli musaffa. Dan satu sungai juga daripada madu. Oh, Masya Allah sesok. Ni Ustaz Mak nak jual, dia pelebih sikit tu, Masya Allah, dia pelebih sikit, nak pelebih banyak air kan tak untung atas dunia lah ni. Sesok jangan bimbang. Allah Ta'ala tiada anak sungai daripada, tidak anak sungai daripada kristal, sungai daripada susu, sungai daripada laban susu, sungai daripada madu, sungai daripada air pun ada esok. Ni Allah Ta'ala cerita ni ayat naik Quran turun kepada Nabi Muhammad. Bukan ini pertama kali Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita apa-apa ayat yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad tu, Allah Ta'ala cerita semula. Di zaman itu cerita dah. Barang ni Allah Ta'ala dah cerita pada Nabi Nuh, Allah Ta'ala dah cerita kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bani Israel tahulah kan dah ulama dia. Tok dia tahulah kan dah ni barang ni sungai. Pok dia ejah lagi. Bawa ke dunia yang kepala otak buat dia ni. Dia ejah kata, ni dah kitab dia kata ni. Kitab dia kata, Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Pergilah kamu ke negeri yang Tuhan janjikan kepada kamu, ila ardin tufidula labanan wa asala. Pergilah kamu semua ke negeri yang Tuhan janjikan untuk kamu, iaitu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tengok dia aja. Padahal Allah Ta'ala kata, dah akhirah tu. Asal negeri yang Allah Ta'ala sebut ni negeri akhirat. Diumpamakan syurga yang berada di akhirat tu, di sana ada syurga, dalam syurga tu ada Allah Ta'ala cerita darul akhirah tu. Pok Bani Israel, pok kepala otak dia duniawi. Dia ejah lagi dalam kitab dia. Dia kata Nabi Musa kata kepada kaum maknanya, mari kita tinggal bersih. Gilah kita pergi ke negeri Nuh, negeri bersih lah ni, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Hujan. InsyaAllah mudah berkat.
Tengok. Kitab ni nak cerita apa? Nak ceritanya bagaimana duniawinya kepala otak Yahudi ni. Ayat dia je. Bagai dari syurga, dia ayat atas dunia ke? Gak, lo ni boleh ke dia dari Israel? Dekat 2000 tahun dia berjauh, okay, boleh ke dia? Mana ada negara Israel sekarang ni, negeri yang aman, damai, syurga, penuh dengan susu dan madu, penuh dengan darah ada. Sikit-sikit kena apa? Bom mati. Kita nak oleh kali buat tu. Boleh lah orang mereka kata pengganah. Dia boleh kata Allah, kau pengganah. Yang tu nenek orang Israel hamba Palestin keluar tak ganah. Ni anak cucu dia lah balah ni. Pagi-pagi budak sekolah beratur, duk naik bas, tahu-tahu pong betul. Pagi-pagi acak kenanya ni. Dia apa ni? Rekrut orang baru nak jadi askar, baru jadi polis. Buat ni tak pandai lagi, tak cukup latihan lagi. Tengok aja. Tak cukup latihan lagi lah, baru nak belajar. Beratur, nak naik bas, ni kena bong. Mana ada syurganya? Tak ada syurga. Mereka hidup tak lena. Rakyat Israel tu hidup masing-masing ada berdiri tepi-tepi jalan. Masing-masing tu tepi katil tak ada berdiri masing-masing. Nak rakyat tak lena yang tidur. Kok dia kata syurga tak kena. Itu Bani Israel. Jadi perangai duniawi ni perangai Bani Israel. Jadi kita kena ajar orang kita ni jangan duniawi sangat. Mana hak sekadar rasa berhajat ni boleh minta jangan tapi apa panggil jangan minta hak pelik-pelik melampau barang tak patut minta pun minta. Ni satu jenis kontraktor ni buat sikit tuntut banyak ni Bani Israel belaka ni buat sikit je tuntutnya banyak. Kering kerajaan negeri punya, kering itu kerajaan negeri. Kerajaan ni tak ada fitih dia kena buat projek buat ni pula kan. Ya. Allah Akbar. Perangai Bani Israel lah ni. Minta maaf lah. Jadi apa dah? Dah lagi. Tengok pun ni apa habis. Dia tafsir katanya bila wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Tadilah. Mana sebelum ni begitu juga. Wa tu wa ma'iyah. Asal tak kalau mula lah. Dan ingatlah wadhkuru, ingatlah. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati. Ayat-ayat mula-mula kita baca. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati. Wahai Bani Israel, ingatkanlah akan nikmat-nikmat. Dan wa sini pun dan ingatkan juga wahai Bani Israel. Ingat jugalah ketika kamu ni ayat ni turun di Madinah. Maka nak perdengarkan kepada kaum Yahudi yang ada Madinah. Tapi kamu situ bukan kamu ada Madinah ni, kamu tu nenek kamu dulu masa zaman Nabi Musa dulu. Dan ingatlah kamu yakni datuk nenek kamu dulu berkata kepada Nabi Musa ketika nak keluar ketika mereka telah keluar, bukan nak keluar kharajtum fi imadi ni, ketika mereka telah keluar asal tak kala mula tujuan keluar tu nak menghadap Allah, nak menghadap Allah, nak berintizar dengan Allah Taala. Kerana kisnya puak dia semua patuh anak lembu. Asalnya hina kharajtu ma'a Musa lita'tadhiru, untuk beriktizar, beristighfar dengan Allah Taala dengan sebab kaum dia telah menyembah patung anak lembu. Tiba-tiba boleh kamu kata lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Boleh kata. Mula-mula tadi minta nak dengar, Tuhan bagi dengar dah, tak cukup lagi. Bani Israel ni. Itu saya pun kata walakinna Israel ya Israel. Tak Bani Israel tak begitulah apa bila dulu kini dan selamanya. Bani Israel. Saya pun kata apa? Hak minta lagu tu bukan sembarangan dah. 70 orang tu lebah yang terpilih dah. Apa yang nak arak kepada hak kemacan ni? Bani Israel. Tok lebah hak terpilih dah. Nabi Musa erik dah habis pilih dah. Daripada ribu-ribu kawan dia pilih. Boleh 70 orang. Hak jauh sekali. Hak lebah sekali, mukmin sekali masa tu. Allahu Akbar. Dan hak ni sebenarnya yang melaksanakan hukuman bunuh kepada saudara dia ni. Hak 70 orang ni ya. Sehingga mereka minta
hatta narallah jahra, yakni hatta narallah alaniyatan, sehingga kami nak tengok sendiri Tuhan. Kata comel tu, innallaha jamil yuhibbul jamal. Comel Tuhan ni, innahu jamil, Allah Ta'ala sangat comel, yuhibbul jamal. Oleh kerana Allah Ta'ala sangat comel, maka dia suka kepada jamal, suka kepada yang comel. Muslowo sekali, raya haji 2 tahun lepas, ada sahabat dia, ustaz nama Ustaz Jamal, tak apa boleh rakyat, dia tak duduk sini. Ustaz Jamal mari sini, yang Brona gua ada bini 2 ya. Bini 2. Dia mari mengaji situ, tua dia tangguh. Tua dia Ustaz Lebaran, ngamo Jamal. Oh, gak klik. Nak klik gaya haji tu kan. Dia minta tolong, Ustaz Haji boleh tak kita pergi gaya sana? Nak pergi dia. Kata apa gaya kedua. Gaya pertama kita klik gaya dulu, gaya pertama sudah klik 99 korban, petang lagi naik Kuala Lumpur, ambil flight pergi Phnom Penh, gaya Phnom Penh nak cerita. Waktu dia ajak kita Selangor ni, dia ajak kita makan-makan atas kerusi Sungai Mekong, macam kerusi, ya tu kerusi, payah nak sebut kapal besar dah. Kata nak betul guano ni, dia boleh kecek arak ni, ustazah ni boleh kecek arak. Dia keluarga dia boleh kecek arak, dia pun duduk arak lama. Maka kata ustazah, innallaha yuhibbul jamal, kita potong ayat tu innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata ustazah, innallaha yuhibbul jamal fahubbuhu. Ustazah, Allah Ta'ala pun kasih pada jamal ni, maka hendaklah kasih juga kepadanya. Suka dah kah malam tu tak apa, kan boleh tidur kan boleh tu. Ayat kan, Allah Ta'ala sifat dia jamil, sangat indah, yuhibbul jamal kan, dia suka kepada keindahan, asal gitu. Jadi Bani Israel boleh tahu, Nabi Musa cerita Allah Ta'ala jamil, comel sangat Allah. Nak tengok setara mana comel Allah Ta'ala ni. Minta nak tengok. Tadi minta nak dengar suara, boleh dengar dah. Sekarang minta tengok Tuhan pula. Allah Bani Israel ni kan. Jadi Allah punya marah ni. Fa akhadatkumus sa'iqah. Dengan sebab permintaan tadi minta nak dengar suara Tuhan tak arah lagi, okey ya. Minta nak tengok Tuhan pula, Tuhan marah. Allah Ta'ala murka pada puak ni, fa arsalallahu alaihim nara minas sama. Maka Allah Ta'ala hatta lita api dah, tidak kata itu api, halalinta api dah. Allah Ta'ala hatta halalinta api lita. Berat lagi, bukan sekadar jenis panas pun kayu dak lah, berat lagi, api betul dah ya. Nara minas sama fa ahraqahum. Allah punya gerai, punya marah buat ni, hantar halalinta api daripada langit, deng buat ni, hang bakar mati bakar mati. Fa ahraqahum, bakar habis, kena panas lita tu mati. Famatu, mati. Thumma lamma matu qama Musa yabki wa yad'u Allah. Apabila mati habis kemudian Nabi Musa pun bangkit. Allah Ta'ala, Nabi Musa kena juga, rebah lepas juga. Nabi Musa tak mati lah, tak angung. Nabi Musa dia tak salah Nabi Musa ni, tapi gitulah dia kena beringat. Itu masalah kita ni. Allah Ta'ala sebut gitu, maknanya takutlah kepada wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina amanu minkum khassah. Kita kena rasa takut pada fitnah. Fitnah ni asalnya kemurkaan Allah, bukan tawak kata macam cerita hantu di fitnah bermain dengan tunteja, bukan. Asal fitnah ni ialah kemurkaan Allah. Kena ingat tu. Takutlah kamu akan fitnah, di mana jika tunggu fitnah, dia tidak akan kena kepada kau yang zalim saja, pas kita kena. Mana kita sekurang-kurangnya kita kena pelepah dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita kena pelepah, kena buat kerja kita.
kena berdakwah, kena berapa mengepeng, kena ikutlah makna demi Islam. Sekarang kan lepas kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat kerjaan tu, tak lepas kita. Mari tu orang bala kena habis. Kalau orang berdakwah sungguh macam kita Poktis tahun 14 pun kan. Habis anak kau dia, balas dia lepas. Orang macam tu maknanya sekarang dia buat kerja dah tu, dia duk berdakwah, duk mengajar, lepas dia. Cerita Poktis kan. Masya-Allah. Jadi Nabi Musa kena pelakar ke? Pelakar ke? Lintah, halal lintah. Api pada langit terbakar, hangus terbakar habis. Nabi Musa berubah berleping juga. Tapi tak hangus, tak mati. Bangun puas-puas Musa kan. Nangis Nabi Musa. Tengok kepada kemurkaan Allah Ta'ala kepada kaum dia. Nangis bagi pihak kaum dia, minta maaf lah. Asal dia ingat tak cerita Nabi Musa panggil 70 orang ni untuk sama-sama bermunajat. Asalnya orang naik atas bukit 70 orang berkutuk lubang berlakon nak semayang ajak 7. Kita kata lah ni semayang ajak 40. Ni nak berdoa 7 semayang ajak 70 orang ni kuat lah nak iktizal minta maaf. Rupanya puak tu naik buat perangan datang. Kena kelak pelakar tinggal Nabi Musa sawah. Nabi Musa bikah bangun, Nabi Musa menangis, Nabi Musa minta maaf habis itu dah lah. Asalnya Nabi Musa nak berminta maaf dengan sama-sama dengan 70 orang itu lepas ni. Akhirnya dia sawah kena buat kerja. Nabi Musa sawah kena minta maaf dengan Allah Ta'ala, kena intizar istighfarnya dia, menangis dengan teriak tangisnya. Qala Musa yabki wa yad'u Allah wa yaqul ya Rabb madza aqulu li bani Israil wa qad ahlakta khiyarahum. Teriak tangis Nabi Musa ni, wahai Allah, hiduplah mereka ini, wahai Allah, hiduplah mereka ini, ya Allah tolong minta maaf. Nabi Musa minta maaf lah, tolonglah aku hidup. Nanti aku turun bukit nanti Bani Israil tanya aku nak jawab mana pergi 70 orang ni. Aku boleh lah kata terbakar, Allah terbakar. Sudah banyak cerita, tolong ya. Menangis Nabi Musa teriak tangis berdoa. Teriak tangis. Wa ma zal yad'u rabbahu hatta ahyahumullah. Teruslah Nabi Musa ni sambil berdoa, sambil teriak tangis berdoa, sambil teriak teriak, tolonglah ya Allah, minta maaf lah ya Allah, tolong ya Allah, minta maaf lah. Maka akhirnya Allah Ta'ala kesian lah. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dan Penyayang, hidup balik. Mati dah, hidup balik. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Allah Ta'ala sebut, kemudian kami bangkitkan semula, hidup semula, min ba'di mautikum, selepas pada kamu dah mati. Kamu tu nenek kamu dulu. Selama mana mati? Ai ahyainakum ba'da makathum mayyitin yawman walilah. Yani kami hidup semula tu nenek kamu Bani Israel 70 orang kena panah leta tadi. Selepas mereka mati hangus terbakar panah leta, selama mana mati? Sehari semalam dah mati. Nabi Musa tak kali kubur. Nabi Musa munajat Allah Ta'ala minta hidup. Kalau kita lihat ni nak apa lagi, dah mati kali kubur lah. Nabi Musa doa lagi, ikhtiar dia minta, teriak sambil teriak menangis teriak doa, ya Allah tolonglah hiduplah puak ni, ya Allah tolonglah, minta maaf lah, tak ada arwah lah, tak ada arwah lah puak ni, tak kena kecek semua. Dia tu mana tak ada arwah lah. Akhirnya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih hidup balik selepas mati dah sehari semalam. Faqamu wa 'ashiyyan yadhurun ila ba'd kaifa yuhyina. Maka mereka bangun semula tu, gosok-gosok muka, pakat tengok ke muka aku. Aku mana kita dia? Tak ingat dah. Dia lagi tu belakang kisah Ashabul Kahfi tidur 300 tahun begitu. Kisah Uzair yang tidur 100 tahun begitu. Bila bangun dia tak ingat dah. Dia ingat dia tidur sebentar. Puak ni orang pakat kelih ke muka aku, yang zurun ba'd setengah memandang kepada setengah lain, maksudnya pakat tengok ke muka aku lah. Lagu mana kita tak ada? Berasa macam mimpi. Berasa pelik tak gapo tak ada nak jawab. Tanya sama dia. Dia rasa macam mimpi kena panah leta tu. La'allakum tashkurun. Semoga mereka bersyukur, semoga mereka itu Bani Israil bersyukur di atas segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala, termasuklah nikmat dibangkitkan semula lepas pada mati. Tapi apakah Bani Israil bersyukur? Sekali lagi saya guru kata kalla. Wa annal Israil ya Israil lagi sekali. Jangan harap Bani Israil ni reti bersyukur. Minta maaf lah. Bani Israil lagi tu lah, Israil tetap Israil.
Minta orang lain pula. Minta orang lain pula Allah. Oh, janganlah. Jenis tak kerti bersyukur ni. Ni jenis Bani Israel. Tak tahu bersyukur. Kamu dia? Kamu dia. Ini berlaku masa mula-mula itu dia apa ni? Mula-mula keluar pada Mesir, baru lepas daripada apa? Terlepas pada laut tadi, banyak apa? Firaun dah tenggelam dalam laut, buat dia lepas. Terus Allah Taala ajak Nabi Musa supaya bermunajat di Tur Saina. Nabi Musa naik seorang dia mula-mula kan, naik terima wahyu. Tu lah 10 commandment. Dalam masa 40 hari. Dalam masa 40 hari lengkap satu kitab. Allah Taala tanzilkan seluruh ayat-ayat dalam kitab Taurat dari sudut halal haramnya selama 40 hari. Turun-turun tengok kaum dia semua nak lembu. Nabi Musa marah, minta semua sekali minta ampun Allah Taala. Allah Taala kata, bawa 70 orang pada kaum yang terbaik, buat zikir munajat atas bukit, naik balik pula. Kan? Lepas berlaku turun ni Nabi Musa kata apa? Ayat tak ada ayat lain sebut. Sebenarnya Allah Taala minta kita semua dalam ayat lain sebut, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Turun tu Nabi Musa kata sebenarnya Allah Taala minta kita semua ni balik ke tanah suci Baitul Maqdis. Ardul Muqaddasah tu bumi suci. Baitul Maqdis lah, Baitul Maqdis. Tuhan semua masuk. Allah Taala minta kita semua masuk, jangan tak masuk. Kalau tak masuk, tak ada lah. Mereka akan kehilangan. Betul yang cakap allati kataballahu lakum, tanah suci Baitul Maqdis. Allah Ta'ala minta kita semua ni masuk semula ke dalam tanah suci Baitul Maqdis yang diperuntukkan untuk kamu. Allati kataballahu lakum. Betul. Diperuntukkan untuk kamu. Kamu tu maksudnya apa dia? Kamunya maksudnya kamu ni ialah bukan merujuk pada Bani Israel, bukan merujuk pada Yahudi, bukan. Kamu tu ialah hamba Allah yang saleh masa tu. Pada masa itu nak kutip mana orang Islam? Udah molek pun itulah hamba-hamba Allah yang ada. Bani Israel bersama Nabi Musa. Firaun kafir dah mati dah. Kafir Firaun. Nak ceritanya sebelum daripada tu, lama masa dia Baitul Maqdis ni, tanah suci Baitul Maqdis ni dah lama dah Allah Taala peruntukkan Baitul Haram di Mekah dengan Baitul Maqdis di Baitul Maqdis tu di Aqsa di Baitul Maqdis tu. Lama dah. Belum ada tu ada turun ke bumi, barang itu ada dah. Nabi Ibrahim pindah daripada tu singgah sebentar, tak duduk. Nabi Ibrahim pindah daripada kampung dia, daripada tu kan, pindah daripada Iraq, Babylon tu, singgah sebentar ya. Tak duduk situ. Duduk di Hebron, di Khalil sekarang. Lepas tu anak-anak dia pun, anak Nabi, bukan anak dia seorang ya. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak pun duduk situ juga di Hebron, Al-Khalil. Anak Nabi, kemudian anak Nabi Ishak, yang ni cucu Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub pun duduk situ juga. Memang tak duduk pun di Baitul Maqdis, tak pernah. Mereka tak pernah menetap di Baitul. Nabi Ishak, Nabi Ibrahim singgah sebentar aja. Nabi Ishak dan Nabi Yaqub yang dikatakan Israel ni, apalagi Bani Israel, anak-anak dia memang tak pernah menetap pun di Baitul Maqdis. Patutnya Tuhan kata yang Allah Taala sebut kepada Nabi Musa supaya bagi tahu kepada allati kataballahu lakum tu. Kataballahu lakum ni merujuk pada hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab Allah Taala sebut dalam ayat lain, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi itu bumi Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah tu. Sesungguhnya bumi Ardul Muqaddasah itu adalah kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Pada masa itu tak ada orang lain, dah Bani Israel yang soleh. Nak cari mana? Tak ada orang lain dah. Jadi Nabi Musa kata, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Allati kataballahu lakum ni merujuk pada kamu yang bersifat sebagai umat Islam pada masa ni, kamu.
Allah Ta'ala sedar bumi Baitul Maqdis ni kepada hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin, yang saleh. Betul lah, Allah Ta'ala berjanji kepada Ibrahim. Allah Ta'ala berjanji kepada Musa. Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi Daud. Ayat tersebut. Ayat tu diulang balik. Allah Ta'ala ulang balik ayat tu. Janjikan kepada kamu. Tapi Ibrahim ke Musa ke Yaqub ke Daud AS ke Sulaiman ke, bukan merujuk kepada bukan janji itu janji kepada Musa semua tu kerana mereka Bani Israel. Janji itu dijanjikan kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yaqub, kepada Musa, kepada Harun, kepada Daud, kepada Sulaiman, atas dasar mereka adalah pemimpin kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka adalah pemimpin yang saleh. Mereka ini yahduna bi amrina. Mereka memimpin dengan kepimpinan Allah. Kita kata sekarang kepimpinan ulama. Bolehlah kata kepimpinan ulama kena buat molek. Macam Bani Israel, asal Bani Israel ni umat yang terpilih, umat yang dijanjikan. Tapi yang dijanjikan itu bukan atas dasar bangsa, suku kaum, atas dasar mereka itu mukmin, muslim, muttaqin, ibadahul salihin. Jadi mereka nak tak kira siapa lah nak tangguh, siapa nak memikul, nak menanggung slogan kepimpinan ulama ni, kena buat molek lah, kena betul-betul lah. Ya, dia beri amal lain aja. Jangan guna nama guna pakai nama, baru buat ikut dekorasi jangan, tak kena tu. Ya, penyalahgunaan tak baik tu. Ya. Tu cerita. Jadi Nabi Musa AS ajak kaum dia masuk. Oleh nak cerita. Oleh kerana tu nenek dia pun Nabi Yaqub, Nabi apa tak pernah duduk. Jadi sepeninggalan Bani Israel berkembang sebagai satu bangsa, satu kaum bangsa semasa mereka berada di Mesir. Beranak pinak cucu semua, sampai ribu-ribu katanya. Bilangan mereka katanya lah. Dalam kitab dia kata itu ya, baca dalam kitab ni kan. Ribu-ribu. Tak dapat disahkan oleh hadis kita tak sebut. Ya, oleh kerana hadis tak sebut, boleh terima, boleh tak terima. Tidak menjadi beriman dengan terima, tidak menjadi kufur dengan tak terima, tak apa. Barang kisah. Barang itu barang kisah. Nabi kita sebut dalam bab kisah tak apa. Ballighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Hadithu dalam bab kisah tak ada masalah. Sampai Nabi kata, ni ayat akhir sekali ni. Nabi sebut ni dalam apa? Suatu haji wida ni. Akhir sekali ni. Ini di antara hadis-hadis Nabi terakhir. Memang ada hadis terdahulu. Sayyidina Umar minta nak tulis hadis yang terdahulu. Sayyidina Umar minta nak tulis beberapa pengajaran daripada kitab Taurat. Nabi kita marah. Nabi kita ada dalam kitab ni. Dalam kitab Mustikah Hadis ada, dalam jilid 1 ada bab tu. Betul. Maknanya hak Nabi larang tu pertama dulu, lepas pada tu akhir sekali hadis terakhir Nabi kata tak apa. Yang keduanya Nabi larang untuk tulis hukum hakam untuk diguna pakai. Yang Nabi kata tak apa tu dalam bab kisah. Sebab Ibnu Abbas pun banyak ambil riwayat Israiliyat kerana rujukan dia kepada rujukan Israiliyat lah, kita boleh baca cerita macam cerita perumpamaan orang itu bagaikan anjing, kamu bagi dia jelek, tak bagi dia jelek. Siapa tahu tu? Ibnu Abbas kata orang itu namanya Bala'am bin Ma'urah. Ibnu Abbas ambil mana? Berdasar kepada riwayat Israiliyat. Jadi salah tak salah Ibnu Abbas? Tak salah, sebab ini tidak melibatkan hukum, ini kisah. La haraj. La haraj. Okey? Gitu. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ini kita nak cerita kisah Bani Israel. Tak apa. Nak kita nak baca ni, baca kisah turun pada langit, turun letak pada langit api yang bakar mereka tu. Nabi tak sebut dah hadis. Siapa yang sebut begini ni? Riwayat Israiliyat lah. Boleh pakai, tak boleh pakai? Boleh, sebab dia kisah. Allah tak sebut dah Quran, Nabi tak sebut dah hadis ni cerita. Allah sebut begitu ya. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Kami mengambil tindak, kami bertindak. Akhadat mana? Witik mana kami ambil tindakan kepada kamu dengan turunnya halalinta, peti ya.
Gitu. Satu ya Quran sebut. Nabi tak sebut apa-apa. Ni boleh sebut. Halalitat api yang membakar mati habis apa Nabi Musa bangun berdoa. Israeliat lah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kisah sejarah Bani Israel ni mereka berkembang sebagai satu bangsa sewaktu mereka berada di Mesir. Di Mesir. Lepas pada mereka dikeluarkan, Allah Ta'ala perintah mereka ni dikeluarkan daripada perhambaan Fir'aun. Sapa sana, kita sebut tadi kan, bermunajat semua sekali. Itulah perintah pertama Nabi Musa bagi tahu kepada kaum dia. Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala keluarkan kita pada Mesir ni supaya kita ni balik membina kampung tepat di Baitul Maqdis. Pada masa tu nak cerita, pada masa itu oleh kerana Bani Israel tak duduk dan Nabi-Nabi tak duduk, yang menduduki Bani Israel siapa dia? Kaum jahiliah musyrikin, nama dia kaum Amalikah. Kaum Amalikah ni orang besar-besar. Orang yang besar-besar tinggi, Amalikah. Mana kalau nak perang dengan Bani Israel tak padan, tak ada lawan lah. Tak ada lawan. Ibarat kita kat ambil anak orang kapung beleh atas supaya bergusti dengan tu hok WW. Wah, macam tu gitu. Tak ada lawan lah atas dasar tu lah. Tapi Nabi Musa kata masuk, jangan tak masuk. Wala tartaddu ala aqabikum. Jangan kamu tak masuk. Kalau kamu tak masuk, fatanqalibu khasirun, kamu akan ditimpa kerugian. Ulama bincang banyak akan timbul kerugian ni. Pok dia punyalah kurang tak nak masuk. Mereka kata apa kepada Musa? Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, masuklah kamu dengan Tuhan kamu, berperanglah kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak nak perang, kami nak tengok je, kami nak jadi penonton. Inna hahuna qa'idun, nak duduk tengok. Macam mana yang pok dia boleh kata yang idhab anta wa rabbuka faqatila? Macam mana Bani Israel boleh sebut Musa kamu nak masuk nak perang lah. Siapa sebut perang? Musa tak sebut perang. Betul Nabi Musa tak sebut perang, tapi difahami daripada perintah Allah Ta'ala kepada Musa, sekarang kota suci Baitul Maqdis sedang diduduki dan dikuasai oleh kaum musyrikin. Sekarang Allah Ta'ala perintahkan supaya masuk dan bersihkan kota suci itu. Bermakna nak bersihkan kota suci Baitul Maqdis itu terpaksa menghalau keluar kaum musyrikin. Tak perang kan? Kena perang. Macam Nabi kita nak ambil alih kota Mekah, memang kena perang. Nabi saya dah perang dah tu. Tapi alhamdulillah tak jadi perang. Berkat doa Nabi doa jangan perang. Habis doa-doa baca dah memang cadangkan perang dah tu. Macam mana? Tak dapat tidak, memang kena perang. Kan? Batu Bani Israel dia tahu. Dia perintah dulu. Dia kata, Musa kalau nak pergi perang dengan Tuhan mu apa ya? Tengok punya biadabnya. Dia sebut, idhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, kalau nak pergilah kamu dengan Tuhanmu. Mu nak pergilah Musa dengan Tuhanmu. Faqatilah, nak perang yang Musa dengan Tuhanmu. Kami tak nak, minta maaf lah. Tak ada pasal mati-mati ni. Allah Ta'ala marah lagi. Tak dimarah ketuk lebah 70 orang, dimarah habis. Maka Allah Ta'ala serupuh Bani Israel. Dengan sebab itu kami haramna, kami haramkan kamu. Pongoh juga Tuhan. Rahman Rahim tu, Rahman Rahim mari pongoh jajan sekali tak boleh naik tu. Batu Allah dah tu ni aja ada pun ada sebut kali. Dia rujuk, dia gelar siapa tak tahulah. Kita bak pongoh ni tak setuban jual lah, muka barang ada pasal belaka sikit seorang. Ada lah dia sebut kata, tak ingat dia siapa. Cuma simpan. Tu besar barang pongoh simpan, kita cadang ke musuh kita. Gitu. Jangan mengacau nak buat balas anak-anak kita. Pongoh ni anak. Allah Ta'ala betul lah Rahman Rahim, tapi Allah Ta'ala juga ada sebab Dzuntiqam, Qahhar, Jabbar, Muntaqim. Macam nak tak mana tu kan? Tapi dalam banyak keadaan Allah Ta'ala rahmat lah. Rahmanid dunia Rahmanid dunia ni Rahman baik. Intiqam ni jangan sekali. Jangan sekali intiqam. Bani Israel ajak kali. Tadi cerita 70 orang ni marah ketuk lebah. Ni marah kepada semua lah pula. Allah Ta'ala kata,
Aku haramkan kamu semua Bani Israel. Allah Ta'ala kata, aku haramkan kamu semua menjejak tanah suci Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Musa tak ada jejak. Nabi Musa wafat tak ada masuk. Kena. Betul tadi. Tuhan peringat saya, takutlah kepada fitnah ni. Kalau kena habis kena. Bahkan Nabi Musa kena. Nabi Musa tak ada masuk. Nabi Musa dia masuk dalam banyak riwayatnya tak ada masuk. Dia tengok Baitul Maqdis. Ni cerita. Nabi Musa tahu dah. Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, kalau boleh biarlah tak boleh masuk, tahu dah tak boleh masuk. Biarlah kalau boleh tengok. Kalau boleh tengok tak apa dah Baitul Maqdis. Keindahan kota suci Baitul Maqdis ni. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya lancarkan tombak. Daripada tempat dia munajat. Lancar tombak. Hebat Musa macam itu. Setara mana jatuh? Tempat mana jatuh? Tempat mana jatuh tu? Di situlah tempat kamu boleh tengok Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa pun dia lancar tombak. Ni mukjizat Nabi lah. Zong, dia lancar tombak. Tak tahu jatuh mana, dia ikut lah. Tempat dia lancar tombak tu mana dia kakak? Tuan-tuan, tempat dia lancar tombak tu tepat dekat Nabi Harun mati. Di sisi makam Nabi Harun. Nabi Harun mati di mana? Nabi Harun mati di belakang bukit tepat. Kalau ni orang siapa-siapa pergi melancong ke Jordan kat bawah lah, Petra tu kan, yang depan tu bukit-bukit dia buat, dia pahat jadi istana comel. Petra asal Batra. Di belakangnya sana ada kubur Nabi Harun. Di situlah Nabi Musa lancar tombak ni, lembil zong. Tak tahu jatuh mana, ikut je. Sejauh mana tuan-tuan? Tepi laut mati. Amo naik bah daripada Petra tu, kita tolak daripada Petra tu pukul 12 tengah hari. Ya ke? Ya. Pukul 12 tengah hari, siapa di tempat tu, tempat di tepi dengan dia. Siapa tu dekat dengan gor ni. Naik bah ni tuan-tuan. Naik bah tolak pukul 12, pukul Zuhur pukul 12. Siapa tempat itu petang dekat dengan gor ni. Siapa tu ada semayang asal masing-masing. Sebab tadi kita tolak tak Zuhur lagi, tak semayang, dah tabah lah. Kali hatilah kita semayang dulu. Siapa tempat tu asal dekat nak gor ni. Berunggah pakat nak semayang. Jamu tak akhir. Jauh tak jauh. Hebat Nabi Musa ni, mukjizat. Memang Nabi Musa hebat pun. Memang Nabi Musa hebat. Dia pukul kaum kritis sekali, pukul mati tu. Dia gocoh. Tumbuk tak? Tumbuk. Mati. Hebat. Dan Nabi Musa siapa? Tepat tu ialah sekarang atas bukit, di puncak bukit. Tepat lemir dia terpocok. Terpocok atas bukit. Alhamdulillah pergi siapa tempat tu. Bukit tu nama bukit apa nama? Di seberang kita naik bukit tu tebing barat, tebing alik barat, Laut Merah. Seberang alik sana tu nampak itu batu mana? Comel sungguh. Kita di sini nampak Allah comelnya. Insya-Allah. Nampak. Sebab Baitul Maqdis atas bukit kat sini atas bukit, sana atas bukit, nampak comel. Jadi Nabi Musa puas hati puas hati Musa. Ambillah nyawaku. Betul pada tu dia pun Allah Taala wafatkan Nabi Musa. Situ ada dia kata kubur Musa. Ambil gambar itu. Hilang gambar. Tinggi ada batu dia. Ada setinggi ni. Dia mau kata setinggi itulah Nabi Musa dipanggil maqam Musa An-Nabi. Allah, nama apa? Nama tu Arab sebut pun lagu tu, dia orang sebut pun nama gitu. Tapi kawasan tu sekarang jadi kawasan dipanggil kawasan tanah suci Nasrani, Kristian apa? Kristian tu. Sebab Kristian apa kan? Kita nak pergi situ tu kena tabik jauh, minta permohonan baru boleh masuk lah. Kita pergi dengan pelajar Jordan. Mount Nebo. Biasa dengar. Nama ni Mount Nebo. Mandal kita sebut situ sebut tempat tu di hujung sekali dia tulis. Dia kata ni macam tempat kita berdiri. Dia tulis di sinilah tempat Nabi Musa berdiri buat kali terakhir dalam hayatnya. Dia tulis dia. Mount Nebo. Tapi duk berasa kita buat umrah tak bawa gitu. Tempat tu tempat Kristian. Kawasan tu kawasan macam ni kita kata. Ni kawasan dipanggil kawasan dia Kristian Meronic. Kita nak masuk kena minta izin jauh lah.
tabik minta izin, insya-Allah. Ada cerita menarik Pak Amar gitu. Ni puak dia tu lebah dia ni, betul lah. Kita kata apa? Orang-orang itu ni ulama'hum syirarun nas. Tuk lebah orang tuk lebah ni adalah sejahat-jahat manusia, berlawak kering-kering. Dia bagi taklimat. Amogi sekali tu satu rombongan Kristian daripada Singapura. Dia molek. Kita tupai, kita tadi kita sapa kaki bukit tu cari-cari suka boleh semayang. Kita tengok bah naik, kita naik. Tengok muka macam pok kita tanya. Dari mana ni? Dia dari Singapura. Singapura. Kristian belaka. India, Keling semua Kristian belaka. Tanya nama apa? Ni nama David. Dia nak gelak. Kita tupai buat tu lah. Tupai. Sapa tu Tok Lebah jaga masjid, dia bagi taklimat. Dia kata tengok ayat dia lebih kurang. You know that Musa has lost for 40 years? Yeah, we know. You know why? Dia tanya, betul boleh dengan aku? Dah kita ada. Dah kita nak sebut. Apa? Sesat 40 tahun tu. Allah Ta'ala punya marah. Allah Ta'ala yatihu ada ba'innya sana. Aku haramkan kamu menjejak tanah suci ni 40 tahun tak boleh. Pak Nabi Musa tak boleh. Nabi Musa dah tengok ni Tok Lebah cerita Tok Lebah ni bagi taklimat ni. You know what? Dia kata tu tak tahu. Dia kata masa nak pergi sapa dah situ. Nabi Musa sapa dah situ. Masa nak turun pergi tu Tuhan kata, Tuhan royak jalan kena kau ni. Tuhan kata aku royak sekali lah, pani kau mengah. Nabi Musa tak ingat. Apa tu sesat? Ni Hotline ni tu email ni duk bawa orang percaya lah. Kita suka belakang kita suka, kita tak ada cerita asal dah bawa. Dia kata Nabi Musa tak ingat, he lost the way. Takkanlah tak jumpa jalan 40 tahun. Sudah ada tepi ni dengan tepi alik sana. Kejap apa, bukan jauh. Duk tepi alik ni nak cross ke tepi alik sana. Boleh 40 tahun kita tak jumpa cari jalan. Dan hak Jamila ni nak mengarut, fikir kita duduk belakang suka. Kita yang boleh suka. Dia tak boleh suka, kita tak tahu. Itulah. Jadi beberapa mudah-mudahan apa yang tu lah. Jadi dalam banyak-banyak ni kita boleh bergeser apa yang saya kata walakin Israel. Makna Yahudi lah pakai bila-bila. Bani Israel pakai bila-bila. Jangan harap mereka nak taubat, jangan harap mereka nak bersyukur, jangan harap mereka nak berdamai. Mengarut peace talk, sidang damai mengarut sidang damai. Yes. Putih kapung. Masa kemula Yasir Arafat tanda tangan perjanjian Oslo itu. Dan perjanjian tulis jelas Israel mengembalikan semula kepada pihak berkuasa Palestin, PA, Palestinian Authority. Kerajaan Israel mengembalikan semula kepada pihak berkuasa Palestin 7 buah bandar. Jenin, Jericho, di tepi barat. Saya. Lepas Yasir Arafat mati. Sekarang tak tahu. Gapo ada? Tak usah kata 7 putih bandar, 7 putih kapung pun tak ada dah. Habis dah ambil klik semula. Sikit dia masuk, dia buat penempatan haram. Penempatan haram. Kita kata penempatan haram, dia kata penempatan halal. Rakyat dia, negeri dia kecil, rakyat dia berjuta nak tak mana. Tak usah kata 7 putih kapung tak ada dah. Jangan harap lah, tak usah harap lah. Tapi hak ada dulu ni berganti dia namakan Muhammad Abah. Nak berunding lagi. Kalau dah tahu perangai macam tu, kaki belik nak besar lah belakang. Kalau dah tahu dia jenis kaki belik, tak usah tebal dah, tak usah berunding dah. Tak kira apa. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ij'alna min 'ibadikal mu'minil muttaqin. وجعلنا من عباد المخلص الدين اللهم اجعلنا من نافعين تابعه واجعلنا هاديا الى صراطك المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله والله منا امين.
kita boleh pada Dr. Mohidin. Pasal dia bagi dia dengan belum dan kita dia tahu ya, dia puas. Pada awal dulu tak puas, tak apa cuma dia tahu ya. Kita sudah dia. Jadi untuk kapal nanti juga ada teknologi. Malam ini kita ada pelajaran mengenai amanah negara di sini. Gambar ada apa? Tuhan harta, syarat terusik, tak usah, tak orang lain. Malam di sini lah. Jadi kita harap semua boleh ya. Pelajaran mengenai tingkat negeri. Cuba sini, insyaAllah. Ada apa tadi pertanyaan tu? Cikgu nanti tu. Ada apa lagi? Ada mana kalian tak? Jadi video Malaysia kamu Malaysia mana? Malaysia. Kamu ni berarti laki. Malaysia ada kamu dia laki, betul? Jadi masalahnya dari kita. Malaysia ada benda. Oh, tak sama dia. Malaysia benda. Kalau kita jadi kita buka ya, ada situasi kita bawa